masuk pasar dan sebagainya, kita akan datang untuk keperluan kita sahaja. Tapi macam bila perhubungan macam kita sebut di sekolah, dalam bilik darjah, dalam dewan kuliah, di asrama, untuk pergi ke bandar, pergi outing. Budak-budak yang budak-budak duduk asrama kan, bila keluar ke pekan, ada pergi outing. Jadi dalam keadaan-keadaan tadi, ataupun ketika team building, pada yang suruh pegang lelaki peluk perempuan peluk angkat lelaki sebagainya kan, tolong itu yang masalah yang kita kena jauhi. Sebab balik pada asal benda tu, kenapa tempting awak cuba menduga akan nafsu awak. Betul. Benda tersebut memang dalam konsep asal, lelaki suka perempuan, perempuan suka lelaki tu memang itu adalah fakta. Awak tak boleh lari dari benda tersebut. Sebab tu kenapa diletakkan. Sebab tu kenapa dalam Quran Karim bila kita lihat Allah SWT sebut tentang masalah zina ni, dia tak sebutkan zina ni kepada hanya berzina terus. Walaupun ada Allah Ta'ala sebutkan penzinaan ni digabungkan sekali. Contoh dalam surah Al-Furqan, Allah Ta'ala sebut dalam ayat 68, 69, 70. Kan dia contoh ayat 60 ni, ayat 68. Okay? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara. Dan orang-orang yang tak menyeru bersama Allah Ta'ala Tuhan-Tuhan yang lain. Wala yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Mereka tak membunuh nyawa, tak haramkan kecuali dengan kebenaran. Wala yaznun, mereka tak berzina. Wa man yaf'al dzalika yalqa asama. Dan siapa yang buat benda macam tu, maka dia akan bertemu Allah Ta'ala dalam keadaan dosa. Yudha'af lahul adab, akan diganda untuk dia azab. Okay, dia kata wa yakhlud fihi muhana. Dia akan digandakan untuk dia azab, dan dia akan kekal dalamnya dalam keadaan kekal dan kehinaan. Kekal dunia selama-lamanya kecuali dia bertaubat. Jadi basic bila kita lihat pada ayat 68 69 tu, memang diletakkan sekali zina tu sebaris dengan dosa syirik, dosa bunuh, zina. Okay. Tapi bila sebut zina dalam Quran Karim, Allah Ta'ala letakkan zina ni, dia bukan setakat masalah penzinaan itu. Bahkan laluan kepada zina itu sendiri pun ada dilarang. Lepas tu Allah kata la taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati penzinaan. Dia tak kata jangan berzina, jangan dekati penzinaan. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, sesungguhnya dia adalah perkara keji dan seburuk-buruk jalan. Sebab zina ni dia ada laluan dia. Dia bukan terus berlaku kepada hubungan seksual yang haram, tapi dia akan terlibat dengan hubungan sebelum daripada itu. Lepas tu kita sebutkan tadi, ikhtilat ni salah satu punca. Dia bukan the only punca, tapi salah satu punca. Kadang bersenyum tak bersebab, kita panggil lah ketawa tanpa keperluan. Perbualan luar waktu, tengah malam tanya khabar, dah tidur ke belum. Ini benda ni yang kita panggil benda ni pada masyarakat kita dah dinormalisasikan. Pasal dengan movie yang kita tengok dan sebagainya. Jadi orang anggap benda tersebut okey. Betul Ustaz. Dan dia tak rasakan benda tersebut adalah salah. Sebab bagi dia benda tak ada benda. Sedangkan dalam Islam, apa-apa yang dikatakan zina tadi, dia bukan hanya persetubuhan haram itu sendiri. Hatta laluan kepada persetubuhan itu pun dikirakan sebagai zina. Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Nabi kata innallaha kataba ala ibni Adam haddahu min az-zina la mahalata. Allah Ta'ala telah tuliskan untuk anak Adam habuan dia daripada zina ni, dia tak boleh lari. Kan Nabi kata fal ainu tazni, zina mata tu berzina. Zina mata adalah tengok. Telinga berzina, zina telinga adalah mendengar. Mulut berzina, mulut adalah ucapan. Hidung berzina, zina hidung adalah perhiduan. Tangan berzina, zina tangan adalah genggaman. Kaki berzina, zina kaki adalah berjalan. So maksudnya penzinaan, dosa penzinaan itu akan berlaku daripada banyak sudut. Sebab tu kenapa seorang lelaki atau wanita, dia kena sekat diri daripada perkara berkenaan daripada awal. Apa-apa yang membawa kepada tak ada keperluan untuk berbual, bersembang, bertanya khabar dan sebagainya, berkenalan, tak perlu. Kalau nak kahwin, cakap nak kahwin, habis cerita. Kan? Bukan kita kata, tapi entahlah mungkin uji hati masing-masing. Tak ada uji-uji Realiti dia bila tengah marketing tadi, percayalah, awak bukan sebenar, dia pun tak bukan yang sebenar. Kadang-kadang benda yang kita kadang bila kita dekat sini kat Al-Khadim, kita cuba untuk fahamkan pada family yang ada pemikiran nak faham kenapa kadang-kadang diorang dah family tapi tak happy, tak sekian sebagainya. Antara benda kadang kita ingatkan pada dia,
pada pasangan tu adalah awak dengan pasangan awak dulu time marketing lain. Awak market diri awak, dia market diri dia. So ketika market, awak tak zahirkan diri awak yang sebenar. Dia pun tak zahirkan diri yang sebenar. Sebab tu kadang-kadang bila orang kata, kita kenal hati budi dulu, baru boleh kahwin sebagainya. Bohong je. Cakap lah, percaya cakap. Bahkan untuk manusia tu selepas berkahwin, dia berkenalan tu lebih baik. Sebab dia explore diri dia, atau isteri dia explore dia, dan dia explore isteri dia sepanjang kehidupan perkahwinan tadi. Itu yang dibenarkan, itu yang halal. Adapun ketika sebelum perkahwinan tadi kau nak kenal hati budi, bohong. Itu pembohongan yang sangat dahsyat. Yang kita kata banyak jadi kes. Macam kadang artis-artis. Saya sering suka bagi ni contoh Brad Pitt dengan Angelina Jolie. Sebelum daripada kahwin tu memang apa? Panggil apa dahsyat. Bukan beranak pinak. Betul. Anak hasil anak tak cukup dengan anak sendiri, dapat anak orang lain. Ambil anak orang lain pula bela kan. Kahwin sekejap je, tak sampai setahun cerai. Kenapa? Itu realiti orang tak nampak. Sebab bagi pada asal yang kerosakan tadi berlaku dengan tajuk tadi. Sebab kita lupa sebenarnya zina itu bukan hanya perbuatan berkaitan dengan hubungan seks yang luar nikah. Maka penzinaan tadi bermula dengan langkah-langkah dia. Pandangan mata, senyuman mulut, dengan telinga, taipan tangan, jari kita menaip dan menulis, kaki kita melangkah. Semua benda tu akan kait dengan zina. Tapi zina tadi orang tak kisah. Kadang orang tak ni siapa, tanya khabar, tanya khabar je. Tak boleh. Benda ni tak boleh. Pasal tak kira siapa ustaz tak ustaz, sama je. Jadi ustaz rasa patutkah kita akan adakan dua benda lah, okey. Sekolah koed dengan tempat kerja tu tak boleh lari lah. Tapi patutkah kita ada satu segregation? Okay, from levels ni to ni lelaki saja, levels ni to ni perempuan saja. Tak, dia ni macam dari segi dari segi keupayaan, kalau boleh buat. Kalau anda kata, tapi dalam masa ini, dalam perkara ni kita perhatikan agak sukar untuk dilaksanakan sebab kadang-kadang tanggungjawab yang dipegang oleh setiap lelaki dan wanita tak sama. Mungkin macam dia bahagian pemasaran, dia kena duduk kat tingkat sekian. Ini bahagian security, dia kena duduk kat tempat sekian. So dia akan ada perbezaan tempat dan sebagainya. Department tadi. Secara realiti dia kita tak boleh nafikan benda tersebut. Ada. Cuma macam saya sebut lah, apa keperluan? Kalau tak ada apa, tak payah cakap lah. Apa keperluan untuk bersembang, keperluan untuk bertanya khabar, keperluan untuk meluahkan rasa. Yang jadi contoh macam coach untuk cerai ke. Ceritalah pada saya apa cara untuk bercerai, masa ceraikan awak. Apa benda ni? Coach untuk cerai. Itu yang lawak. Saya macam apa hal lah manusia ni. Kan? Jadi macam realiti dia, kerana saya bercerai 3 kali, saya paling pandai bercerai. Apa bendanya? Kalau nak bercerai kami di Al-Khadim ni, boleh ajar awak. Tak payah berjumpa coach-coach ni. Apa benda lah pula. Realiti saya ketawa juga lah, macam apa yang masyarakat kita ni gila ataupun tahu macam tak waras pun ada. Pasal benda tu realiti dia, benda tu tak ada keperluan. Tu tajuk masalah, macam nak jaga.